Tapi Firaun tak puas hati. Dia ajak lawan sihir. Dia letak di stadium di tengah padang tu. Nabi Musa ni berlawan dengan ahli sihir Firaun. Semua botak-botaknya. Ahli sihir Firaun ni dia ada tali. Dia jampi-jampi apa tali dia semua baling tali. Baling-baling tali semua tali ni jadi ular. Datanglah wahyu Tuhan. Malaikat Jibril kata lemparkan tongkat. Nabi Musa pun lempar tongkat dia jadi ular yang lagi besar dan ular ni makan semua tali-tali ni. Ular-ular kecil ni. Ahli sihir Firaun semua kalah. Mengaku kalah. Bahagiannya tu beriman dengan Nabi Musa. Yang beriman dengan Nabi Musa ni, yang mana tak sempat lari ni kena bunuh. Yang mana mengaku Firaun sebagai Tuhan yang kekal. Sebahagian ahli sihir tu percaya, ini bukan sihir ni. Yang Musa buat ni bukan sihir, tapi mukjizat. Memang betul dia ni Nabi. Jadi mereka beriman, dan sebab mereka beriman ni, sebahagiannya kena bunuh. Firaun dia tak puas hati. Walaupun dah kalah dalam pertempuran sihir, dia nak tunjuk dia Tuhan tertinggi. Dia bagi tahu kepada orang kanan dia, nama Haman. Haman, kamu tolong buat satu bangunan tinggi. Nak buat apa tuanku? Aku nak pergi bunuh Tuhan Nabi Musa. Haman tu buat satu bangunan, tapi kita tak tahu bangunan apa. Piramid ke apa kita tak tahu lah. Buat satu bangunan tinggi. Firaun tu dia naik atas bangunan tinggi ni, dia panah ke langit. Dia panah-panah ke langit. Bila panah tu jatuh, ada darah pada panah tu. Dia Firaun dah tengok Tuhan Nabi Musa tu dah bunuh. Dia tunjuk pada rakyat dia. Jadi sebahagian rakyat dia dah kembali kepada dia, mengaku dia sebagai Tuhan. Dia menang juga. Sekarang dia menang juga. Tapi dengan izin Tuhan juga, isteri kepada Firaun yang nama Asiyah ni, dia beriman dengan Nabi Musa. Asiyah ni dia kata Nabi Musa ni betul. Dia kata tanda ni bukan Tuhan. Tuhan Nabi Musa tu lah Tuhan kita. Kata Asiyah, kamu jaga-jaga. Aku penjara kat ni. Penjara lah. Asiyah kena penjara. Lepas Firaun dia panah Tuhan tadi, dia buat main. Panah tu tunjuk pada Asiyah. Tengok ni, Tuhan Nabi Musa aku dah bunuh. Macam mana sekarang Asiyah? Aku tak kira. Yang ni kamu panah terkena burung. Dia kata, kena burung ni darah burung ni, bukan darah Tuhan. Dia kata, kamu ni dah melampau Asiyah. Aku dah hukum bunuh. Bunuh. Isteri Firaun sendiri kena pancung. Hukum bunuh. Dua orang bergaduh. Bani Israel dengan orang Mesir. Dia bergaduh. Nabi Musa nak pergi lerai, dia sudah tumpuk orang Mesir. Dia ni jenis kuat. Masa kecil saja tu, penampak dia dah sama penampak orang dewasa. Jadi dia tumbuk orang Mesir ni tadi mati. Dah putera Firaun nak tangkap dia. Jadi dia pun lari. Lari sampai ke satu padang. Di tepi padang tu ada sebuah telaga. Ramai orang lelaki bawa binatang-binatang ternakan bagi minum. Cebok air. Nabi Musa tengok ada dua orang perempuan duduk tepi tu. Tak boleh nak lawan lah sebab semua ni lelaki. Dua orang perempuan ni dengan kambing-kambing duduk tunggu je. Nabi Musa pun tanya, tunggu apa sini adik-adik? Kami ni tunggu nak bagi makanan kami lah. Nak bagi kambing minum. Tapi semua tu orang lelaki, kita dah kami nak pergi lawan. Nabi Musa ni sebab dia kuat, dia pergi. Dia kata tak apa, mai saya tolong. Dia apa, rempuh dapatlah. Dia bagi air. Sebab dia jenis kuat, senang. Jadi dua orang perempuan ni kita terima kasih. Baliklah mereka ni ke rumah. Rupanya mereka ni anak kepada Nabi Syuaib. Bapak dia heran. Nabi Syuaib ni heran. Selalu kamu balik lambat. Hari ni kenapa balik awal? Tadi ada satu orang pemuda tolong. Orang dia memang kuat. Dia tolong kami bagi minum. Kami punya binatang ternakan. Nabi Syuaib kata kamu pergi panggil. Jadi yang kakak dia nama Safurah. Safurah ni pergi panggil. Tengok Nabi Musa berehat tepi padang tu. Kata, wahai saudara, bapak saya panggil. Dah, apa hal pula bapak panggil kan? Bapak saya panggil. Nabi Musa kata, okey lah, tak apalah, saya nak pergi. Tunjuklah jalan. Jadi Safurah berjalan di depan. Yang ni pun saya kata riwayat juga. Safurah berjalan di depan, Nabi Musa berjalan di belakang. Jadi bila Safurah berjalan di depan, orang perempuan ni bila berjalan dia berlenggok. Melenggang, tangkung semua kan. Yang Nabi Musa ni dia orang baik. Dia nak gagah mata dia tu. Kata, perempuan ni berjalan lenggok sangat Dia kata, ni adik-adik, macam ni lah. Saya duduk depan, adik-adik duduk belakang. Adik-adik tunjuk jalan, bagi tahu. Belok kanan, letak di mana tu, saya duduk depan. Sebab dia nak gagah mata dia, tak mau tengok lenggok perempuan ni tadi. Jadi dalam hati Safurah, dia sudah rasa seronok lah. Dia kata, bagus dia lelaki ni. Sebab dia jenis tak tengok perempuan cara bagus lah. Kalau buat suami, bagus ni. Jadi Nabi Musa berjalan di depan, Safurah duduk di belakang, bagi arahan. Dari kiri, cepat jalan.
kanan belok. Baru dia senti. Macam itulah dia perang. Nabi Musa ikut lah. Sampailah rumah Nabi Syuaib. Duduk di rumah Nabi Syuaib dah agak lah. Dia ni akan jadi seorang Nabi. Yang kisah ambil tongkat tu, kita ceritakan. Suruh pilih tongkat, dia main tongkat yang Nabi Adam punya tongkat di tangan dia tu. Itu kita dah cerita dalam itu. Jadi mas kahwin Nabi Musa ni 8 tahun kena bekerja dengan Nabi Syuaib. Rupanya zaman itu memang macam tu dia punya mas kahwin. Nabi Yaqub tu, Israel tu, dia pun 7 tahun. Dia kena kerja dengan bapa mentua dia 7 tahun. Kerja uruskan harta. Yang Nabi Musa dia kena kerja gembala binatang 8 tahun baru boleh kahwin. Mas kahwin zaman tu Bila mereka ni dah kahwin, nak baliklah ke Mesir. Dalam perjalanan nak balik ke Mesir ni, Nabi Musa dia nampak api di Bukit Tursina. Dia kata tak Safarah tunggu sini, biar aku pergi tengok. Pergi tengok di sanalah Nabi Musa diangkat sebagai Rasul. Kali pertama dia berjumpa dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan wahyu. Nabi Musa tanyalah, betul ke aku ni dilantik sebagai Nabi ni? Betul. Antara bukti dia, cuba kamu lemparkan tongkat. Tongkat yang Nabi Adam ni tongkat tadi, dia pun lempar jadi ular. Kemudian bila dia pegang, jadi tongkat biasa tadi. Kemudian Malaikat Jibril kata, nak tahu bukti lagi, ambil tangan kamu bawah ketiak. Dia pun ambil tangan dia bawah ketiak. Bila dia bawa keluar, tengok warna bercahaya tangan dia. Ini tanda kamu ni seorang Nabi, mukjizat. Bila dia dah dilantik sebagai Rasul, sebagai Nabi, dia kena sampaikan ajaran tauhid tu. Jadi bila dia balik ke Mesir, dia pun berdakwah kepada Firaun. Balik ke Mesir, berdakwah kepada Firaun. Dakwah kepada Firaun, kepada orang Bani Israel, kepada orang Mesir, semua dia dakwah. Sedangkan Firaun masa tu mengaku dia ni sebagai Tuhan yang tertinggi. Nabi Musa pula kata, ya, Allah Tuhan yang tertinggi. Sudah berkelingkar. Nabi Musa berhadapan sering dengan Firaun. Firaun kata, ni agama mana kamu bawa pula ni? Kita tanya agama yang betul. Firaun kata, akulah Tuhan. Tak. Tuhan yang sebenar ni, Tuhan bertakdir alam.